Okay, hari ni kita nak bercerita sikit berkenaan dengan GPT Tone Thai sikit. Ni bahasa mudahnya untuk korang nak faham, ini adalah salah satu GPT yang saya reka sendiri. Saya dah ubah, saya dah craft, saya dah tulis berdasarkan 15 akaun TikTok yang saya buat. Saya buat macam-macam akaun TikTok, saya buat macam-macam niche. Korang boleh search je dekat akaun TikTok tu, korang type kat atas tu, search tu Tun Abah. So insyaAllah korang akan nampak lah macam-macam akaun yang keluar daripada saya. Okay, so salah satu GPT yang ada dalam 6 GPT yang saya jual ataupun saya jual bahasa ni adalah GPT Tone Thai Skit, iaitu jenis kita buat adalah silent comedy style kan, no script no problem. Maksudnya untuk orang-orang yang memang nak suka buat style POV, je buat style POV dia kan, sesuai sangat. So apabila korang beli GPT ni, kita akan berikan dia punya instruction macam mana. Dan hari ni saya nak ringkaskan lah kan. So apabila korang tekan je link access tu, korang boleh, dia akan berada dekat belah tepi ni kan. So dia boleh guna korang punya account ChatGPT berbayar ataupun percuma, dia memang boleh guna lah. Tapi cuma percuma tu kan dia ada limit sikit kan. Tapi boleh guna, still boleh guna. Okay, untuk GPT tu sikit tu korang boleh pilih je, sebab kita dah bagi pilihan kat sini. Kalau korang nak test, korang boleh ikut je macam ni kan. Produk, bodak mulut, masalah, nafas bahu tak tahan. Kita ambil ni lotion. Kita kalau contohlah malas nak tulis, korang tekan je di sini, nanti korang copy, lepas tu edit kan dengan korang punya produk sendiri. Tengok dia terus bagi idea sikit lah, dia macam bagi funnel sikit lah produk dia. Sebab dia bagi macam ni sebab dia nak korang baca betul tak apa yang korang nak tu kan. So lotion tangan, kulit tangan apa semua. Okay, visual beat structure, dia just bagi visual je, korang just berlakon lah. Close up tangan kupas sendiri macam pisang, kulit terlahir selai-selai kan, cek. Tu kalau ada orang tim content tu bagi bagus lah. Setup dia seorang wanita di office, tangan kering, gores sikit, ni kulit terkopik gulung. Dia tengok tangan terus dia panik kan. Satu dia tarik kulit dari tangan macam seluar panjang getah dari tu. Okey, buka laci lotion, jumpa pelekat dinding, sapu juga kan. Lepas tu jalan office, tinggalkan jejak rasa macam kulit ni kan. Apabila korang baca ni dan korang rasa macam benda apalah ni kan, so jangan risau, korang teruskan baca je. Bos datang marah tapi dia pun tiba-tiba kupas tangan sendiri sebab semua orang freeze frame kan. Brand lotion masuk frame, naik dari bawah kata pakai glove putih glowing, kulit tak payah shade. Tak payah shade, sapu je kan. Lepas tu kita bagi sekali shot mimic direction, frame style dia mesti vertical ke, zoom in punch ke, dia jup ke kan. Lepas tu facial expression macam mana, expression jijik ke, expression yang macam mana kan. Lepas tu ada protect ya, kulit pasu gulung-gulung kan. Text bubble caption pun kau boleh letak juga text bubble ataupun caption. Lepas tu dia bagi lagi CTA, macam mana microtech apa semua kan. Tapi kalau korang baca macam benda apa ni kan, tak apa, korang type je next. Sebab bila korang type next, nanti dia akan bagi yang baru pula, lotion tangan kan. Kulit tangan terlalu kering, siapa boleh buat kopok kulit sendiri. Kopok kulit sendiri kan. Lagi tengah masak, guna tangan, siapa jatuh dan minyak panas, pop jadi snack. Maksudnya korang boleh macam kan, tangan tengah goreng, bertegaru kan, ambil dah scene, korang campak kopok je naik kan, dia kira dia garu lagi sepinggan kopok hasil. So korang get that idea dan korang boleh bayangkan dia macam mana kan. Lepas tu dekat sini pun dia ada short and mimic ni pun kita beritahu juga macam mana nak guna garu, clear. Lepas tu text bubble boleh letak caption, garu je jadi snack kan. Ini semua bahasa ChatGPT. Kalau korang rasa tak sesuai, korang ubahlah kan, korang gunalah something yang korang rasa macam sesuai kan. Ubah ayat, dia jangan ambil bulat-bulat. Dia bagi cadangan. Macam kalau kita ada bekerja, kita just bagi 3 satu prompt simple tu. Lepas tu dia tu lah, mungkin ada idea dia atau susunan ayat tak betul. So kita betulkan je lah, kita sesuaikan dalam konten. Tapi at least korang tak payah guna otak korang dah. Guna je pakai ChatGPT. Itu saja kalau untuk Tone Thai Skit. Kita jumpa lagi. Kalau dah berminat, korang boleh dapatkan link yang ada di bawah. Okey, terima kasih.